Okey, seterusnya, part yang kedua, macam mana kita nak set up. Okey, kita pergi bahagian setting. Okey, masukkan lock masuk admin 1, 2, 3. Salah lah. Dia default dia admin 1, 2, 3. Lock masuk. Okey. Kemudian bahagian tetapan kita boleh tukar kepada password baru. Contoh password 1, 2, 3 ataupun bergantung kepada kita lah. Kemudian kita masukkan nama sekolah kita, contohnya SMK Panggung. Kemudian kalau ada logo, kemudian ni untuk admin. Nanti dia akan hantar kepada admin, email admin lah. Contoh Okey, nanti bila ada tempahan, dia akan email kepada admin, notifikasi dan sebagainya. Ini kita boleh buat lain. Tag SMK Panggung, contoh. Panggung. Okey, kemudian kalau ada image, okey, sini kelulusan ada manual, ada auto. Kalau nak auto boleh klik auto. Kemudian tempoh minimum. Contohnya nak buat tempahan, kena tempah sebelum berapa? Contohnya kita nak sebelum 3 hari. Boleh klik sini dah. Sebelum 3 hari. Kemudian berapa tempoh maksimum? Contohnya tak boleh lebih daripada 4 hari. Contoh dah. Okey, kemudian simpanlah. Okey, kalau saya log out, log masuk semula, access admin 1, 2, 3 lah. Okey, kemudian kita set up bilik. Klik set up bilik. Yang ni dah ada. Boleh edit ataupun kita padam yang asal. Kita tambah baru. Klik tambah. Okey, kod bilik. Tambah semula. Kod bilik contohnya Delima. Nama bilik yang panjang lah. Contohnya Dewan Delima. Contoh. Kemudian kita masukkanlah apa berkaitan Dewan Delima ni. Lokasinya di mana? Arah 1 contoh. Kemudian kapasiti berapa boleh muat? Contohnya 30 orang. Gambar, kalau ada background, Google Drive. Kita upload di Google Drive dulu dan kita paste kat sini lah. Kemudian kemudahan apa yang ada. Contohnya Wi-Fi, projector, penghawa dingin, sistem audio. Ataupun nak tambah lagi. Contohnya kipas. Okey, kemudian jika ada sekatan lah. Contohnya kita nak hari apa, tak boleh buat tempahan. Contohnya hari Jumaat, hari Khamis. Bermula pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang. Tak boleh buat tempahan. Okey. Jadi dalam bila kita log out tadi, bila kita log out, kat sini dah ada lah Dewan Delima. Korang boleh klik nak buat tempahan. Ada sekatan waktu di mana dia tak boleh nak buat submit jika buat tempahan pada hari Khamis. Okey. Oh, gambar tadi nah. Gambarlah contoh. Contoh saya nak ambil gambar daripada Google Drive. Kita nak letak. Ada gambar tak ni? Okey, contoh gambar ni. Saya nak share dulu. Share. Restricted anyone. Okay, copy link. Done. Kita nak letak gambar. Kita pergi bahagian bilik. Kita boleh edit. Okay, contohnya URL gambar. Kita paste lah. Kemudian kita simpan. Sama dengan gambar di bahagian ni. Kalau di atas ni kita nak ada gambar. Masuk sebagai admin terlebih dahulu. Kemudian bahagian tetapan. Okey. Ni logo dah. Gambar latar belakang. Paste. Kemudian simpan tetapan. Kalau kita keluar, dah ada gambar yang kita ambil daripada Google Drive. Samalah. Kita boleh ambil daripada Google Drive. Kita upload siap-siap di Google Drive dan kita boleh masukkan dalam admin tadi. Ni logo tak ada lagi. Default logo lah. Kalau kita ada logo, dia akan tukar logo. Sekejap saya cari logo KPM. Saya upload dulu logo.
Oh, tadi kat luar ada logo contoh. File upload. Contoh dah, saya nak ambil di desktop. Mana ni? Logo. Okey, logo KPM. Okey, contohnya logo KPM ni saya nak letak di bahagian atas ni. Okey, kita buka logo ni, kita share. Mana baru masuk? Present. Okey, klik. Share lagi. Restricted, ambil anyone. Kemudian kita copy link. Done. Okey, kita tukar logo. Lock masuk. 1, 2, 3. Masuk. Pergi bahagian tetapan. Okey, ni pautan logo. Paste lah. Paste dan kita boleh simpan semua tetapan. Jadi dah tukar logo kat atas ni. Kita ambil logo tu daripada Google Drive. Kena upload terlebih dahululah logo tersebut. Itu adalah macam mana admin nak set up satu-satu bilik. Ni baru masukkan satu bilik. Boleh tambah lagi beberapa bilik lah. Okey, itu untuk part bagaimana admin nak set up bilik, nak buat tetapan dan sebagainya. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ni saya tunjuk macam mana pemohon nak buat permohonan tempahan bilik-bilik tertentu.